korang. Assalamualaikum semua. Hari ni Mama ada kat mana? Okey, hari ni kita ada kat Minute Steak Hub. Okey, untuk pengetahuan korang, Minute Steak Hub ni adalah salah satu sponsor untuk Rhino kekejohanan di SSL pada 17 hingga 20 April ini. Jom kita masuk. Dengan 2 outlet di Setapak dan di Ampang, dan selepas tahun 2015 tu kita berkembang sehingga kini telah menjadi 15 outlet. So bawa Palace Hotel Resorts Sdn Bhd untuk tahun 2015 100%. 2015 sekarang 2025 8 tahun. Dalam tempoh 8 tahun 15 outlet di Malaysia, 2 overseas. Dan kita punya vision adalah menyediakan, membekal dan daging halal. Oh, sekali dengan bekal. Dulu, sekarang ni kita concentrate on restoran je. Kita punya vision lah. As a brand, halal nombor 1. Tempatan. Okey, untuk makluman saya nak kata lebih agak pasti sebab masih baru yang semua diketahui. Kita ada satu di London, joint venture dengan Serai, itu atas nama Meat Bros. Dan setakat ni alhamdulillah dah beroperasi selama 4 tahun. 4 tahun lebih. Dan di Surabaya, Indonesia Surabaya, kita baru beroperasi tahun lepas bulan 10. Dan sambutannya amat menggalakkan jugalah. Ini selection yang kita ada untuk seafood lah. Sebab outlet kita berlainan daripada outlet lain. Kita ada Kerry King Crab Alaskan, Boston Lobster dan juga Western Rock. Serta kerapu harimau. Kerapu harimau kehabisan. Ini tempat selection daging kita lah. Selection daging kita, seperti kita tengok gambar-gambar tu, selection kita ada. Yang ini berkaitan dengan Wagyu. Daging-daging Wagyu. Okay. Yang ini yang orang payah cari ni. Tomahawk. Tomahawk. Ini kita ada. Special di Minute Steak Hub. Betul. Dan ini daging yang kalau kita bahas ni Wagyu. Sini kita ada Angus. Kita ada green fat. Yang ini kalau kita panggil wet age, berlainan pada lain. Dan yang ini dry age. Daging, orang kata daging diperap. Kalau kata ikan ni ikan kasam ni daging kasam lah. Contoh Melayu panggil. Yang ini semua daging. Dan ini selection kambing kita. Kambing berlainan. Kambing kita ada daripada lamb rack, lamb loin, lamb leg. Maknanya pengunjung yang datang boleh memilih sendiri? Ya. Kita punya choices dia biasa datang pilih daging. Sebab dia akan tengok daripada timbangan, berat dan harga. Sebab harga-harga kita berbeza. Mana guest sendiri yang pilih daging mana yang dia nak. Bukan dia duduk, dia order, kita yang pilih untuk dia. Dia datang, dia ada pilihan. Kalau kata dia nak yang kecil ataupun yang besar. Faham. Untuk Caesar salad ni selalunya mostly orang Cina and selalunya orang overseas kalau datang memang kita variety dia adalah Caesar salad. Yang ni the lamb. Lamb pun sama, harga 100 gram and selebihnya dekat Meat Sealer juga. And ni steak pada harga 100 gram. And kita ada pasta. Pasta ni, kita kat outlet kita ada 14 jenis sajalah pasta. Bilik VIP room. Ya. Kita ada 2 bilik. Bilik 1 dan bilik 2. Kalau kita bukakan, dia akan jadi besar lah untuk 24 orang. Kalau bilik kecil, dia 12 orang. 12 orang dan 2 orang, kalau 2 bilik 24.
24 orang maksimum masuk lah. View dia pun cantik. View dia kita boleh tengok tu dan kolam. Maknanya kalau kat sini kalau untuk nak buat party ke, nak buat anniversary, nak buat birthday semua boleh kat sini kan. Kita tiada tutup, tak pernah tutup. Kita running 24/7. Maknanya waktu operasi kita daripada pukul 11 pagi sehingga pukul 11 malam untuk weekdays. Dan weekend Jumaat, Sabtu, Ahad 11 pagi hingga ke 12.30 malam. Ada extension hour sejam lah. Dan majoriti kita boleh katakan 90% adalah local staff. Anak-anak tempatan. Ya, dan majoritinya adalah terlatih di dalam bidang hospitality. Contohnya macam chef-chef kita berpengalaman di hotel, di restoran besar dan juga offshore. Kita punya manpower lah. Dan daripada servis staff crew, servis crew dan terlatih juga pengambilan daripada hotel-hotel yang berpengalaman dan juga daripada convention center dan juga restoran-restoran yang terlibat dalam orang kata F&B. Perancangan atau harapan Encik Saiful ataupun mungkin akan buka lagi outlet di dalam Pahang selepas ini di daerah lain? Ini semua bergantung pada pihak pengurusan tertinggi. Apa-apa daripada pihak pengurusan tertinggi, ada yang baru ke pembukaan outlet baru, kita akan ikut je. Berharap begitulah. Perkembangan semasa ni kemungkinan akan lebih banyak lagi lah. Perancangan untuk mengembangkan ni banyak. Besar. Sebab kami juga berharap yang Minit Istighaq akan buka lebih banyak cawangan dan juga lebih besar dikenali di seluruh dunia. InsyaAllah. Itu visi dan mission pengurusan. Amin.